Assalamualaikum, jom ikut saya borong ikan fresh di Pasar Pagi Pandamaran, Kelang. Jenahak 34 offer Merah 36. Oh, merah 36. Jadi 38, jadi 36. Saya mula-mula kasih dah. Selain ikan segar, barangan lain macam-macam ada dijual kat sini. Sayur, buah-buahan dan keperluan harian kita. Beli baby jagung. Nampak ikan segar. Beli halia. Halia muda. Buat teh halia. Bakul. Yalah. Ni pun nak juga dah. Halia tu ambil. Telur ayam kampung. Ni nak apa? Candy tu. Candy tu. MD tu. Manis tak? Manis beli betik bang. Bos, ni apa bos? Ini labu Cina. Labu Cina. Masak Masak sup. Masak sup. Macam middle melon tapi dia lain, isi lain. Oh, masak sup
Bos, ni apa bos? Ha? Apa yang panjang ni? Ini ubi kayu Cina punya. Ubi kayu Cina. Oh, ini fresh Nagaimo. Campur-campur. Ubi kayu dari negeri Cina untuk masak so. So, ini rebus, pakai rebus makan pun boleh. Rebus makan pun boleh. Beli kobis bunga, beri brokoli. Kailan ada kailan. Kailan Hongkong. Ikan Hongkong lagi last. Ikan bibit sawi, sawi kecil. Spinach. Sekejap, nak beli kailan Hong Kong. Ini Thailand Hong Kong. Besar juga. Oh, RM9. Oh, yang dah siap potong 13. Oh, yang pencen seko. Oh, ayam pencen yang besar RM9 seko. Coklat tak nak jagung. Satu saja ni. Ini belanak lama. Oh. Ikan tongkol. Tengok insang. Ikan rumi first time tengok. Tak pernah jumpa ni, shoot dia dekat. Dah, mata dia. Dah selayang. Sayang ni mata. Merah. Boleh. Nak beli labu. Okey. Ni ikan apa ya? Oh, tilapia hitam. Itu biasa merah kan. Biasa makan yang merah. Petai, satu ikat RM1. Rock melon. Rock. Mana start rock melon? Durian. Durian ni pelik ni. Beli pisang mas. Daging lembu tempatan pun ada dijual di sini.
Satu bakul RM10. Bolongan 1 kilo RM7. 3 kilo RM20. Ah, murah. Jambu tak ada biji, sekilo berapa? Ha? Sekilo RM8. 5 bakul RM20. Oh, 5 bakul RM20. Okey, datang kat kedai ni. Murah-murah. Plum kira satu ni berapa? Satu RM5 eh? Ikan apa ni? Oh, ikan selangat. Satu pinggan RM5. Oh, ikan selangat ni sedap goreng je kan? Ini dia beli. Dia masuk ke dalam, ikut tempat serong, dia gosok aja macam ni. Jadi dia akan tajam balik. Bila sudah tajam balik, bolehlah kita buang kulit balik. Kulit apel, kulit limun, kulit jambu, semuanya boleh pakai. Oh, dia tak kisah. cara nak tajamkan. Caranya senang aja. Pisaunya letak aja. Macam mana? Ini letak serong dan gosok aja macam ni. Buat pergi balik. Tujuannya untuk nipis, untuk rata tau. Sebabnya pisau yang tak tajam, matanya tebal kan. Jadi kita gosok untuk nipiskan dulu. Okay. Ya, keduanya baru tolak ke depan untuk tajam mata. Itu aja. Ini berapa? 20. Oh, satu ni RM20. Pengasah okey, pisau. tadi Uncle dah tunjuk dah cara asah pisau. Memang tajam betul. Ni sayur meranti. Masak apa sedap? Masak lemak. Oh, saya tak pernah tengok lah daun meranti. Pisang kari. Mana pisang kari? Oh. Ni kakak ni kata ni pisang kari. First time tengok pisang kari. Buah avokado bah. Besar. Ini mana punya ni? Oh, Indonesia. Indonesia, Avocado mari. Indonesia. Biasa ini besar kan? Ini comel-comel. Ha. Nanas 3 biji 10. Oh, ini kerdas. Buat ulam. Petai kira macam mana? RM5 4 keping RM5. Sekejap. Abang tunjuk bang tu sayur apa? Tanya Uncle. Ni apa? Ha? Mirot. Mirot. Cendawan enoki. Ni apa? Teratai. Oh, teratai. Oh, teratai.
beli pisang abu, nak beli pisang berangan. Keladi jual, ubi kayu, nanas. Okey, ni kerepek tempe. Satu bungkus RM5. Okey, kita beli. Jambu tak ada biji. Ni jambu apa? Bukan jambu lohan. Lohan. Ha? Jambu lohan mah tadi biji kok. Oh. Lohan tak ada biji. Kilo 8 kilo 15. Macam dia dah Bila yang dah elok. masak sangat. Ini sebiji RM5 je. Oh, sedikit RM5. Tembikai kira macam mana? Oh, musangking ni grade C ni. Akan air tu bagi RM30 sekilo. Yelah, kalau C kecil. Yang ni grade A. Grade A berapa? Bagi RM30 lah. Ni keropok dari mana? Dari Kelantan mu. Kelantan boh. Sayur apa tu? Yang panjang ni sayur apa? Ni? Ini saya tengok selalu yang ini Labu hijau. pagi hijau pasal. Ayam hidup pun ada. Ini ikan apa panjangnya? Tenggiri. Tenggiri batang. Ini tenggiri batang, ini tenggiri papan. Tenggiri batang dengan tenggiri papan. Ini gaji nahak kan? Berapa sekilo? Kalau besar berapa? 36. 36 je, murah-murah. Beli ikan bawal mas. Apa 26? Abang nak cek dia punya insang. Fresh lagi. Belilah, beli. Bawal hitam. Fresh lagi.
Okey, kedai ni siakap RM17 sekilo. Murah. Puas hati betul datang kat sini. Satu tempat macam-macam ada.